XS tu ada function auto lock tak? Oh, auto lock kereta awak masukkan. Auto lock kereta tak boleh. Oh, tapi dia boleh buat apa je kan? Encik banana kucing. So untuk XS, okay, dia fungsi, saya beritahu fungsi je lah in general. Dia boleh monitor enjin kereta. Okay. Oh, dia bukan boleh lock kereta apa semua auto boleh set. No, dia tak boleh set macam tu. Okay, sebab benda ni mostly untuk analisis enjin kereta lah. Nak tengok suhu kereta, RPM, gearbox temperature, turbo, oil temp, voltage, battery and so on lah, berkenaan dengan enjin kereta. Oh, kalau lock apa semua tak boleh. Okay, take note Encik Banana Cat. Oh, minyak boleh baca tak? Ramai orang tanya saya, minyak petrol tak boleh. So siapa beli atas sebab minyak petrol tak boleh. Thank you, no problem. Okay. Function lock tak ada Abang Banana Cat, take note Okay, thank you. Alright. So bercakap pasal beg nombor 4 kan. Ada orang cek petak kan. Siapa suka pakai beg nombor 4 ni? User Honda Civic terutamanya. Kenapa? Tak tahulah, tapi Civic selalu tanya, "Bang, XS ada tak?" Ada je sebenarnya. Okay. Macam ni rupa dia.